Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi. Tuan Imam, Tuan Nazir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dalam majelis perkongsian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Insyaallah. Kita masih lagi membincangkan perkara yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, ya. Yang mana kita telah membincangkan mengenai perkara yang wajib, perkara yang sunat, yaitu suruhan, ya. Dan malam ini insyaAllah kita akan pergi kepada perkara yang dilarang, ya. Kerana dalam hidup ini, ya, kita berada dalam dua keadaan, ya. Maknanya yang disuruh dan yang ditegah, ya. Itulah, ya, kesimpulan, ya, kehidupan kita, ya. Kalau makan, ada yang kita suka, ada yang tak suka, ya. Jadi yang suka ni biasanya akan dicari, ya. Tapi yang tak suka dihidang pun dia tidak mau, ya. Tapi bab suruhan ni kadang-kadang yang disuruh itu kita tak suka, ya. Yang dilarang itulah yang kita suka. Jadi bagaimana kita menanggapi benda-benda itu semua sekali ada berasaskan kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu dipupuk, dibaja, disiram sehingga dia menjadi subur, ya. Di samping itu kita berdoa, ya. Yang selalu kita baca, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Supaya kita melihat yang hak itu, yang hak itulah yang biasa disuruh, ya. Dan supaya kita dapat melihat yang disuruh itulah baik kepada kita. Dan sebaliknya yang ditegah itu tidak baik, supaya kita melihat benda itu tidak baik, ya. Jadi memang bukan mudah. Oleh sebab itu ya dinisbahkan kepada kehidupan orang yang beriman, orang Islam itu sebagai ujian. Kita diuji dengan, ya, sesuatu benda yang mungkin kita tak suka, ya. Dan begitulah seterusnya, ya. Jadi selain daripada itu kita mohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, pemberi hidayah, ya. Manusia tidak dapat menentukan hidayah, ya. Manusia hanya berusaha. Yang menentukan hidayah itu Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, supaya kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ya. Jadi perkara yang ketiga, ya, wajib, sunat, ya. Dan yang ketiga adalah haram, ya. Daripada segi pengertiannya, ma talaba syari'u minal mukallafi tarkahu talaban jaziman, ya. Jadi benda ni daripada segi pentakrifan ini, ya, semua sekali berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, ya, dari segi syaraknya, ya. Jadi maksudnya perkara yang syarak menuntut, yang syarak suruh,
yang syarat minta, yang syarat berkehendak, ya, kepada orang mukallaf, kitalah, ya, orang Islam, orang yang akil balik, yang sampai seru dan sebagainya, ya, meninggalkannya sebagai tuntutan pasti, ya, tolaban jaziman, ya, maknanya tak ada tolak ansur, sesuatu yang mesti, ya, dituntut kita meninggalkan, ya. Patutnya senang, ya, pasal tak buat, yang buat ni susah, tetapi tidak semudah itu. Kadang-kadang kita suka melakukan yang ditegah, ya. Sehingga saya dengar satu ceramah Datuk Ismail Kamus, ya, jika sekiranya ada syariat, dia buat andaian yang pelik lah, ya. Jika sekiranya ada syariat perintah melarang orang memukul tai lembu tengah jalan, tai lembu banyak kan setengah tempat, ya. Nescaya orang akan pukul. Begitulah dia nak menggambarkan bahawa sesuatu yang dilarang itu biasanya nafsu suka nak buat, ya. Mula-mula cuba-cuba, lepas itu rupa-rupanya ya, ada apa ni, dia naik kepada satu tingkat lagi, ya, apa ni, diikuti dengan emosi, seronok dan sebagainya. Begitulah nisbahnya, ya. Jadi tuntutan meninggalkan itu sesuatu yang pasti, seperti riba, ya. Riba ini pun satu benda yang Nabi ada mengingatkan kita, ya, suatu hari nanti manusia terlibat dengan riba yang bukan namanya riba. Jadi macam-macam lah inovasi, ya. Tidak dinamakan riba, tapi dia itu adalah riba, ya. Banyak sekarang ini, ya, kadang-kadang dipromosikan, ya, dengan anjuran-anjuran yang tertentu, ya, dengan tawaran-tawaran yang tertentu, ya, yang sungguh menarik, ya. Macam aktiviti ekonomi dari segi pelaburan, apa tu, piramid tu, ya. Secara logiknya, ya, tidak munasabah, tapi oleh kerana dia dipancing, ya, dipancing itu orang-orang yang mula-mula itu dapat untung, ya. Tapi yang ujung-ujung tu, sebab itu dia tidak ada habis-habis, ya, dengan ditukar nama dan sebagainya, ya. Maka tertariklah, ya, sehingga akhirnya kita terlibatlah bukan saja riba, tetapi terlibat dengan soal untung rugi, bankrupt dan sebagainya, ya. Dan minum arak, ya, atau dari segi pengertian yang lain, perkara yang haram itu ialah ma yusabu ala tarkihi. Kalau yang wajib dulu ma yusabu ala fi'lihi, ya. Jadi ma yusabu ala tarkihi, barang yang diberi pahala kerana meninggalkannya, ya. Seolah-olah macam kita dapat pahala percuma lah, ya. Tak buat apa-apa dapat pahala, tapi tak buat apa-apa itu adalah dalam konteks kita meninggalkan perkara yang ditegah, ya. Kalau seumur hidup kita tak pernah terlibat dengan riba, kalau seumur hidup kita tidak pernah minum arak, tak pernah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berdasarkan kepada takrifan ini, kita dapat pahala percuma. Begitu, ya. Wa yu'aqabu ala fi'lihi, ancamannya diseksa kerana melaksanakannya, ya. Diseksa kerana melaksanakannya. Maknanya Allah beri pahala dan Allah beri seksa. Allah akan seksa orang yang, ya, melanggar larangannya.
Ya, ini perkara yang diberi pahala kerana meninggalkannya dan diseksa kerana melakukannya. Ya, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Ya, ungkapan ini cantik ya. Yang wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Lawannya. Dikenali haram suatu perkara itu ada kalanya melalui lafaz. Ya. Lafaz hurmah atau tidak halal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, maknanya disebutkan ya, ini haram, ini tidak halal dan sebagainya. Perkataan itu jelas ya. Sehingga bila kita baca dalam Al-Quran daripada hadis ada perkataan-perkataan diharamkan, ini tidak halal dan sebagainya, maksudnya adalah ditegah, dilarang. Yang mana apabila kita patuh ya, kita dapat pahala, dan apabila kita langgar kita akan mendapat seksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan menjadi bekalan kita yang disebut watazawwadu ya, carilah bekalan, berbekal-bekallah olehmu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekalan itu ialah takwa. Takwa inilah ya salah satu daripadanya meninggalkan perkara-perkara yang ditegah dan melakukan perkara-perkara yang disuruh ya. Seruan khatib tiap Jumaat pun ittaqullah ya, kemudian diikuti dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, hurrimat alaikum ummahatukum, menggunakan perkataan hurrimat ya. Yaitu surah An-Nisa ayat 23 ya. Ayat ini panjang ya, berkaitan dengan perkara-perkara yang diharamkan ya, bernikah ya. Antaranya ialah ummahatukum, diharamkan kita menikahi ibu-ibu kita ya. Ayat seterusnya wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum dan seterusnya ya. Ada beberapa perkara yang berkaitan dengan yang dilarang seorang itu mengawininya. Salah satu daripadanya ialah ibunya. Jadi diharamkan maknanya haram, tak boleh ya. Diharamkan ke atas kamu ibu-ibu kamu ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini ukuran ya, lanjutan ya, ataupun ada kaitan ya. La yahillu lakum antarithun nisaa karaha, juga surah An-Nisa ya, maknanya rentetan daripada ayat ini. Maknanya di sini menggunakan perkataan la yahillu, tidak halal, maknanya haram ya, kerana lawan daripada halal haram ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun ya. Yang halal itu nyata jelas, yang haram itu nyata dan jelas ya. Dan kita diperingatkan yang berlaku di antara yang haram dengan yang halal disebut sebagai syubhah ya. Jadi peringatannya supaya kita jangan terjebak, jangan terlibat dengan syubhah kerana berbahaya ya. Berbahaya daripada segi kedudukan kita, maknanya boleh jadi bila kita syubhah ya, kita terjebak dengan perkara yang haram. Faman waqa'a fi syubhah faqad waqa'a fil haram ya. Ditegah, kita ditegah, kita ditegah bermain-main di tepi jurang ya, yang berbahaya. Pasal kemungkinan kita jatuh itu besar sangat kemungkinannya. Jadi Islam begitu prihatin ya. Jangan kamu menggembala kambing dekat kawasan harimau sebagai contoh ya. Jadi kita nak kata tak apa sebab harimau ni tak makan kambing, ini tidak mungkin kerana fitrahnya begitu, hukum alamnya begitu ya. Lebih-lebih lagi kalau lapar ya. Lainlah kalau harimau yang dah jinak itu lainlah, itu tak termasuklah.
Jadi la yahilu lakum antarisun nisa karhan. Maksudnya tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksaan. Ini syariat zaman dahulu, ya. Sebab itu dalam ayat ini ada disebutkan, ya, kecuali pada masa-masa yang lalu, ya. Kerana syariat terdahulu, ya, kalau kita balik kepada syariat Nabi Allah Adam sebagai contoh, boleh kahwin adik beradik, ya. Lepas itu ada syariat yang boleh mewarisi, ya, ibu, maknanya mewarisi bukan saja harta tetapi isteri, ya. Bapaknya meninggal, anaknya boleh mewarisi isteri pada bapa, ya, ibu pada kita, ya. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh, maknanya la yahillu lakum antarisun nisa karhan, secara paksa, ya. Maknanya sebab kadang-kadang kemungkinan ada, ya, dari segi adatnya, daripada segi kepahamannya dan sebagainya, bila dia kahwin dia dah bayar mahar, ya, dan mungkin bukan murah-murah, ya. Kita tengok ada satu YouTube, ya, Arab kahwin, ya, 10 rantai, bawa apa tu panjang dia, ya. Begitulah, ya. Maknanya dah kemudian kadang-kadang bukan sikit-sikit belanja hantarannya, mas kawinnya dan sebagainya, ya. Jadi oleh kerana kita dah keluar belanja banyak, ya, jadi lepas itu kita nak tuntut balik, ya, melalui pewarisan. Maknanya yang menjadi milik perempuan itu supaya kita dapat, ya. Itu barang yang telah lalu, syariat yang dahulu. Tapi syariat sekarang tidak boleh lagi, ya. Jadi kesimpulan yang kita ambil daripada sini, ya, dikatakan haram itu kerana menggunakan perkataan yang jelas, yaitu menggunakan perkataan haram itu sendiri, hurrimat alaikum ummahatukum. Kemudian juga menggunakan perkataan la yahillu lakum, ya. Kita faham secara mudah begitu saja, ya. Maknanya perkataan itu menjelaskan kepada kita suatu larangan. Dan ada kalanya melalui sirah larangan, ya, sirah nahi dari melakukan perbuatan secara pasti seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Selain daripada menggunakan perkataan, ia menggunakan sirah, ya. Sirah ni maknanya satu prasakata yang menunjukkan kita tak boleh lakukan ataupun kita disuruh melakukan, ya. Seperti wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Tidak ada perkataan haram dan tidak ada perkataan halal, ya. Tetapi menggunakan perkataan wala taqtulu, jangan kamu bunuh anak-anak kamu min imlaq, ya, kerana takut papa, ya. Ini zaman duit jatuh, ya, anak bertambah, ya. Jadi tak boleh, ya, kerana nahnu narzuqukum wa iyyakum wala taqrabul fawahisa ma zahara minha wa ma baton. Ayat seterusnya menggambarkan kepada kita kerana yang memberi rezeki itu bukan bapaknya, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki. Bahkan bapaknya itu sendiri pun Allah yang memberi rezeki. Maknanya kamu jangan bunuh anak-anak kamu kerana takutkan kemiskinan, kerana takutkan papa. Kerana kamu sendiri pun yang memberi rezeki adalah aku, kata Allah. Dan anak yang dilahirkan pun yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Cubalah gambarkan, ya, mengandung saja seorang ibu, ya, dengan sendirinya, ya, air susunya akan tersedia. Lahir saja terus boleh, ya. Tak payah kita cari, tak payah kita beli. Secara fitrahnya Allah Subhanahu wa taala telah sediakan. Itu nak menggambarkan bahawa
yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita sebagai orang yang mukallaf, kita diperintahkan supaya kita berusaha mencari dan sebagainya, ya, kerana tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima, ya. Tidak elok kita meminta-minta mengharapkan belas kasihan daripada orang lain, ya. Cuma dekat sini kita nak menerangkan daripada segi macam mana larangan itu lahir daripada ayat-ayat Al-Quran, ya. Bukan kita nak huraikan daripada segi tafsir Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi jelas kepada kita oleh kerana ayat itu menerangkan, memberi makna, ya, tegahan, jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut kepapaan. Jadi hukum membunuh anak-anak kamu adalah haram, ya, kecuali, ya, dipatwakan, ya, ada patwa mengatakan, ya, jika sekiranya ada sebab, ya, yang syar'i, ya, dan ada syarat-syaratnya, umpamanya tidak melebihi 120 hari kalau mengikut fatwa, ya. Doktor mengesahkan, ya, kandungan ini, ya, akan ada risikonya sebagai contoh, ya, jadi harus kita gugurkan, ya, tapi bukan bunuh, ya. Atau melalui suruhan menjauhkan secara pasti seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu, jauhilah olehmu, ya. Ayat itu jelas menerangkan, ya, supaya kita hindari, ya. Dalam ayat yang lain, wala taqrabu, jangan hampiri, ya. Tapi dekat sini fajtanibuhu, jauhilah olehmu, ya. Fajtanibu ar-rijsa minal awthan, surah Al-Hajj ayat 30. Maksudnya, maka hendaklah kamu jauhi kekotoran syirik yang disebabkan oleh penyembahan berhala, ya. Jadi dalam ayat ini jelas, ya, ayat suruh, ya, tinggalkan, ya. Walaupun pada waktu kita menerangkan mengenai wajib, ya, ayat suruh, ya, ayat suruh al-amru yadullu alal wajib, maknanya perbuatan amar itu menunjukkan kepada wajib berdasarkan kepada sesuatu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini suruhan itu suruhan jauhi, menunjukkan ia sebagai suatu larangan. Atau melalui dikenakan seksa kerana melakukan perbuatan seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Maknanya antaranya menggunakan perkataan haram, menggunakan perkataan tidak halal, menggunakan perkataan larangan, ya, supaya tidak dilakukan, ya, dan menggunakan perkataan supaya dijauhi, ya, dan seterusnya melalui suatu perasa, ya, dikenakan seksa kerana melakukan perbuatan, ya. Walladzina yarmunal muhsanati summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada wajliduhum tsamanina jaldah. Maknanya ayat ini menerangkan kepada kita bahawa orang yang melemparkan tuduhan, yakni tuduhan zina, ya, sedangkan orang itu muhsanat sifatnya, ya, maknanya orang Islam, orang yang baik, orang yang beriman dan sebagainya, tiba-tiba kita tuduh dia berzina, ya. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, tuduhan itu pula tidak dibuktikan, tidak bersama-sama dengan 4 orang saksi. Ini syarat, ya. Maknanya apabila kita menuduh seseorang itu berzina, kita perlu membawa 4 orang saksi, ya.
fajliduhum samanina jaldah, maka rejamlah olehmu, sebatlah mereka itu 80 kali sebat. Menuduh zina, ya. Seorang yang menuduh zina tanpa 4 orang saksi, ya, walaupun cerita itu betul, ya. Jadi kalau kita melihat daripada segi falsafah, ya, ialah maknanya keaiban itu seberapa boleh mesti dilindungi, ya. Dan bila kita sebut hendaklah bawa 4 orang saksi, ya, bagaimana gambarannya? Maknanya orang itu sudah, ya, tidak segan silu, terang-terang. Sebab kalau nak cari 4 orang saksi, ya, bukan mudah. Kita nak sabitkan sesuatu itu. Nak sabitkan seorang itu berzina, di antaranya ialah dengan 4 orang saksi ataupun dengan ikrarnya, dia mengaku, ya, saya berzina. Itu kita boleh pakai, ya, dari segi ikrarnya, tak payah 4 orang saksi, ya. Tapi hari ini bukan mudah-mudah. Zaman Rasulullah, zaman sahabat dulu memang ada orang yang datang mengaku, ya, binasalah aku. Rasulullah pun tanya, binasa apa benda? Rupanya begitulah, ya, dia telah, pasal apa? Keimanan itu mendorong kepada dia supaya dia diseksa, ya, dengan harapan dia dapat terlepas seksa di akhirat nanti. Dan gambaran kepada dia membuat pengakuan itu adalah sebagai suatu perasaan, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang menuduh tanpa 4 orang saksi, ya, boleh dikenakan rejam 80 kali rotan, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa, ya, diterangkan seksaannya, menunjukkan bahawa ia sesuatu tegahan. Jangan mudah-mudah kita menuduh, ya. Dan jika sekiranya dari pasangan suami isteri lagi sangat, ya, besar mudaratnya, ya, kerana apabila seseorang itu menuduh, ya, kalau dalam konteks suami isteri biasanya dengan menggunakan perkataan tidak mengaku anak, menjadi istrinya mengandung, ya, dia kata itu bukan kandungan daripada saya, ya, perlu bersumpah, dan bila sumpah maka jadilah li'an ataupun laknat melaknat, dan akhirnya terpisah, ya, seumur hidup, tidak boleh kahwin sama sekali, ya, naudzubillah, ya. Jadi daripada beberapa keadaan ini jelas kepada kita bahawa, ya, terdapat larangan-larangan yang menggunakan berbagai-bagai perasa keadaan dan sebagainya. Ada yang menggunakan ayat yang secara jelas, ya. Jadi tak payahlah kita nak tanya lagi, ya, apa tu daripada segi kenapa haram, kerana Al-Quran secara jelas menerangkan bahawa sesuatu itu adalah haram, ya, ataupun secara jelas mengatakan tidak halal, yang berbawa maksud adalah haram, ataupun menggunakan perkataan-perkataan yang lain, ya, sirah yang jelas, ya. Sirah ini satu perkara yang penting dalam menentukan sesuatu hukum, ya. Oleh sebab itu dalam masalah ayat-ayat, ya, perundangan, ya, biasanya perkataan-perkataan satu persatu itu diteliti supaya dia boleh menjadi sabit sesuatu kesalahan itu, ataupun sebaliknya, ya. Begitu juga daripada segi sirah fatwa, ya. Sebab itu hari ini dari segi masalah pensabitan hukum, ya, menjadi terlalu susah kerana berkaitan dengan sirah ini tadilah, ya. Daripada sirah itulah, ya, menjadikan sesuatu perkara itu, ya, susah nak diyakinkan, ya. Dia berada di peringkat yang ragu-ragu, dan akhirnya apabila ragu-ragu, ya, falsafah perundangan mengatakan membebaskan
lebih baik daripada menghukum secara zalim, ya. Kerana daripada segi pengsabitan itu mestilah, ya, kalau dalam undang-undang sivilnya, ya, beyond reasonable doubt, maknanya tak ada langsung keraguan-raguan, ya. Jadi bila ada ragu-ragu, maka tendensi, ya, penghakiman lebih kepada cenderung kepada, ya, dibebaskan, ya. Walaupun daripada segi logiknya, prima facienya itu berada di peringkat yang seolah-olah macam kalau kita tanya orang demi orang mengatakan siapa lagi, ya, sabit seolah-olahnya, ya. Tetapi dari segi hukum, ya, berdasarkan kepada sirah, ya, dan sudah tentu yang menjadi masalah seperti saya sebutkan tadi teknikalnya, ya, bukan daripada segi kesalahannya. Okey, ya. Kemudian bahagian-bahagian haram, ya. Tadi daripada segi wordingnya, daripada segi perkataannya yang menunjukkan itu, ya, kita jumpa perkataan-perkataan ayat-ayat dalam Al-Quran yang akhirnya, ya, menentukan tentang hukumnya, ya, iaitu haram, ya. Dan inilah, ya, kaedah yang diguna pakai, ya, daripada ayat Quran, ya, berasaskan kepada ayat-ayat itu keluarlah buahnya, keluarlah, ya, natijahnya daripada segi hukum hakam. Haram terbahagi kepada dua bahagian, iaitu haram li zatihi, ya, haram kerana dirinya sendiri, ya, dan haram li ghairihi, haram kerana yang lain darinya, ya. Benda itu sendiri memang haram, tapi satu lagi itu haram kerana dikaitkan dengan perkara yang lain, menyebabkan dia juga adalah haram, ya. Haram kerana dirinya sendiri, al-haram li zatihi, ya, ialah perkara yang diharamkan oleh syarak, ya. Apa pun kita mesti berlandaskan kepada syarak, ya, bukan akal, ya, syarak, ya. Maknanya sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis, ya, ijma' dan qiyas. Itu daripada segi sumber, ya, yang asasnya, ya, dan ada juga sumber-sumber, ya, yang tidak disepakati oleh ulama-ulama, ya. Kali akan datang kita akan jumpa, ya, perkara-perkara tersebut. Ialah perkara yang diharamkan oleh syarak pada permulaannya kerana ia mengandungi kemudaratan dan kerosakan yang tidak terpisah daripadanya, seperti zina, ya. Maknanya tak payahlah dikaitkan dengan apa-apa perkara. Zina itu memang merosakkan, ya. Sebab itu, ya, kita diperlukan, ya, melalui salah satu cabang di dalam syarak, ya, yang disebut sebagai munakahat, ya, peraturan nikah kahwin, ya. Ada panduannya, ada syariatnya, ya. Macam tadi umpamanya diharamkan kepada kamu nikah dengan ibu-ibu kamu, ya. Itu peraturan yang ditentukan oleh syarak, ya, menjadi mudarat, ya. Seperti zina, ya. Hari ini perbuatan ini semacam berleluasa, ya. Kita cek saja di hospital, ya, hospital. Maknanya itu yang smart sikit lah kita kata, ya. Maknanya dia nak bersalin, dia pergi ke hospital, ya. Tapi bila nak didaftarkan, tak ada sijil nikah, tak ada, ya. Jadi artinya anak tidak syak taraf, ya. Yang buang, yang itu, yang ini lain, itu lagi lah, ya. Mencuri, ya,
kemudian sembahyang tanpa bersuci, ya, minum arak dan sebagainya. Pengharaman ini adalah terkena ke atas diri perbuatan-perbuatan itu sendiri, tidak kerana sesuatu yang lain, disebut sebagai haram li zati. Sembahyang itu sendiri menjadi haram kerana tidak mencukupi syaratnya, ya, yaitu bersuci sebagai contoh, ya. Minum arak itu sendiri, ya, tak payah dikaitkan dengan perkara-perkara yang lain, minum saja, ya. Walaupun sejarahnya minum arak itu dikaitkan dengan sembahyang, dikaitkan dengan bila dibaca Quran dan sebagainya, ya, tapi akhirnya secara mutlak minum itu haram. Tak kira banyak ke sikit, tak kira mabuk ke tak mabuk, walaupun asalnya dulu disyaratkan mabuk, ya, kamu jangan minum kerana mabuk sebagai contoh. Kamu jangan minum kerana apabila kamu mabuk kamu baca Quran, ya, terbalik-terbalik dan sebagainya, ya. Tapi akhirnya sekali kamu minum, hukumnya adalah haram, ya. Mabuk ke tak mabuk, minum banyak ke ataupun minum sikit ke, ya, hukumnya tetap haram, ya. Begitu juga mencuri, ya. Begitu juga seperti zina. Pengharaman ini adalah terkena ke atas diri perbuatan itu sendiri, tidak kerana sesuatu yang lain. Haram li zatihi. Yang kedua hukumnya, ya, maknanya hukumnya, penjelasannya, ia tidak disyariatkan pada asalnya dan tidak halal bagi mukallaf melaksanakannya, dan jika sekiranya mukallaf melakukannya, dia akan diseksa dan dianggap apa yang dilakukan olehnya batil dan tidak menimbulkan apa-apa kesan, ya. Maknanya dari segi hukum hakam, ya, tidak memberi apa-apa kesan. Berzina tidak layak ia dijadikan sebab bagi sabit keturunan dan pusaka, ya. Maknanya kalau anak walaupun dari segi biologinya benih dia, ya, dia tidak boleh mewarisi harta. Itu dia punya kesan dia, ya. Dan tidak boleh dibinkan. Kalau perempuan tidak boleh jadi wali, walaupun secara biologinya, ya, memang benih dia, ya. Bahkan dikatakan jika sekiranya dia besar, dia boleh kahwin, ya, sampai peringkat begitu, ya. Maknanya tidak berlaku hukum hakam dekat situ, tidak berlaku apa-apa kesan. Pada asalnya haram, tapi oleh kerana dia tidak melalui panduan syarak, maka tidak ada hukum dekat situ. Bila tidak ada hukum, dia balik kepada keadaan, ya. Asalnya anak mesti mempusakai harta bapaknya, ya. Tidak boleh terdinding, ya. Anak tidak boleh terdinding daripada mendapat pusaka. Cuma kalau perempuan, dia punya portion itu berbeza, ya. Tapi kalau ada laki-laki, ya, dia boleh menghabisi harta yang disebut sebagai asobah. Tapi oleh kerana dia berdasarkan kepada takrifan, ya, dia tidak ada hukum itu, ya. Baru ni kita ada memikirkan, ya, mereka yang datang Islam atas dasar Islam, kita cuba prihatin membantu dia, ya, daripada segi Islamnya, ya. Umpamanya dia datang sini tak ada rekod, ya. Jadi kalau berdasarkan kepada peraturan perkahwinan, ya, mestilah didaftarkan, maknanya ada rekod dia, paling tidak ada pasport, ya. Jadi kalau tak ada, tak boleh didaftarkan perkahwinan dia. Bila tak boleh didaftarkan, kita tak boleh meluluskan perkahwinan dia. Jadi akhirnya dari segi
perbuatannya dia kahwin secara dia. Jadi benda tu menimbulkan generasi dan sebagainya. Itu secara teknikalnya dari segi perundangan pentadbiran kita, ya. Sebab itu nikah perkahwinan itu mesti didaftarkan. Selain daripada nak menentukan daripada segi kedudukan dia, ya, kita juga nak menentukan daripada segi kedudukan sabit keturunan dan sebagainya, ya. Jadi apabila sijil nikah tak dapat dikeluarkan, perkahwinan tidak dapat didaftarkan, akhirnya anaknya tidak boleh dibinkan, ya. Kerana Jabatan Pendaftaran Negara sudah selaras dengan kita, ya. Tidak boleh dijadikan sebab bagi sabit milik, ya, kerana curi, ya. Walaupun barang itu ada dekat dia, tapi oleh kerana pemilikan itu secara curi, jadi kita tidak boleh katakan ini milik dia, tetap menjadi milik orang lain, ya. Sembahyang tanpa bersuci adalah batil dan tidak sah. Maknanya tidak sahnya sembahyang itu, haramnya sembahyang itu dikaitkan dengan perkara bersuci dia, wuduk dia dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai lizati. Maknanya sembahyang itu sendiri. Yang kedua, haram kerana yang lain darinya, yaitu al-haram li ghairihi, ialah perkara yang adalah pada asalnya disyariatkan kerana tidak ada padanya kemudaratan. Tadi awal-awal lagi ada kemudaratan, yang ini asalnya tidak ada kemudaratan atau ada padanya manfaat yang melebihi kemudaratan, ya. Tetapi ia menyertai dengan sesuatu yang mendaki pengharamannya, seperti sembahyang di tempat yang dirampas dan puasa di hari raya. Sembahyangnya sah, tetapi tempatnya haram, jadi dilarang, ya. Maknanya sembahyangnya pun jadi haram, cuma sah. Macam mana, ya? Itulah sebab syarat sah sembahyang itu dia berdasarkan kepada syarat-syarat sah dia, ya. Tempatnya berkali, walaupun tempat itu haram daripada segi pemilikan, ya. Kalau tempat itu suci sebagai contoh, dan kita bersuci dan sebagainya, syarat rukunnya cukup, ya, maka timbullah yang selalu ditimbulkan, ya, pergi haji menggunakan duit haram, ya. Jadi hajinya itu apabila dia memenuhi syarat rukunnya, ya, wajibnya, rukunnya, ya. Maknanya sipirnya, kalau seseorang itu mengerjakan haji, dia niat, ya, dia tawaf, dia sa'i, ya, kemudian dia bergunting, sama ada sah hajinya. Tapi perbuatan itu dikaitkan dengan curinya, itu menjadi dia haram, ya. Sebab itu disebut pada asalnya disyariatkan kerana tidak ada padanya kemudaratan atau ada padanya manfaat yang melebihi kemudaratan, tetapi menyertai dengan sesuatu yang mengendaki pengharamannya, ya, di tempat yang dirampas ataupun puasa pada hari raya, ya. Hari raya adalah hari yang diharamkan berpuasa, ya. Jadi berpuasa pada hari raya hukumnya adalah haram, ya. Sembahyang pada asalnya disyaratkan atau diwajibkan, tetapi tatkala menyertai dengannya oleh perkara yang mengharamkannya, yaitu merampas, maka datang larangan mengerjakan sembahyang di bumi yang dirampas. Puasa pada asalnya disyaratkan, tetapi tatkala menyertai dengannya oleh perkara yang mengharamkannya, yaitu hari raya,
maka dilarang berpuasa pada hari raya itu, kerana ada padanya berpaling daripada hidangan tetamu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah perintahkan supaya jangan berpuasa pada hari raya. Allah perintahkan supaya sembahyang di tempat yang menjadi miliknya, bukan bukan tempat yang dirampas, ya. Jadi berpaling daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya ia disyariatkan daripada segi asalnya, tidak disyariatkan dari segi perkara yang berhubung atau menyertai dengannya. Oleh yang demikian, maka sebahagian daripada para fuqaha, ya, melebihi dari segi pensyariatan asalnya ke atas pengharaman perkara yang menyertai dan menganggap ia layak dijadikan sebab syar'i dan menimbulkan kesannya walaupun ia dilarang dari segi perkara yang menyertai dengannya, ya. Jadi dekat sini disebut sebahagian para fuqaha, ya. Maknanya ada pandangan. Kerana inilah orang yang melakukannya berdosa dari segi ia, bukan dari segi melakukan perbuatan itu sendiri. Maknanya bukan perbuatan sembahyangnya, tapi perbuatan sembahyang itu di tempat. Begitulah, ya. Maknanya kalau kita pikirkan daripada segi ulama, ya, begitu teliti, begitu detail untuk menentukan sesuatu hukum, ya. Cuma kadang-kadang perkara-perkara yang begitu tu ada khilaf di antara ulama, ya. Sebab itu ada timbul istilah yang disebut sebagai perkara khilafiyah, ya. Berdasarkan kepada ini, maka sembahyang di bumi yang dirampas adalah sah dan memadai, tetapi ia berdosa dengan sebab rampas. Jadi tidak heran, ya, maknanya sembahyangnya sah tapi berdosa, ya. Macam sembahyang pada waktu tahrim, ya, maknanya dah hampir-hampir waktu nak maghrib sebagai contoh, ya. Wajib kita sembahyang dan sembahyang itu sah, tetapi haram, ya. Maknanya tak sembahyang lagi besar haramnya. Begitulah. Jadi apa sembahyang, ya. Maknanya sudah tentu balik kepada sebab. Kalau sebabnya umpamanya sesuatu perkara yang kita tidak sengaja tertidur dan sebagainya, ya, maka rufi'al kalam an salasin, ya. Jadi begitu detail, ya, untuk menentukan, ya. Bagi menentukan, kalau pahala tak jadi masalah lah, ya. Tapi sebaliknya kalau nak menentukan sesuatu itu berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebahagian para fuqaha yang lain, ya, melebihi segi pengharamannya perkara yang berhubung dengan perbuatan ke atas pensyariatan, ya. Sebab itu di sini ada perbezaan, ya. Tadi sebagian ulama melebihi daripada segi pensyariatan, ya. Kemudian yang ini melebihi daripada segi pengharamannya, larangannya, ya. Perkara yang berhubung dengan perbuatan ke atas pensyariatan asalnya dan menganggap perbuatan itu batil atau tidak sah, tidak boleh menimbulkan kesannya serta berdosa orang yang melakukannya. Ada pandangan yang mengatakan sah sembahyangnya, tetapi dia berdosa, ya. Dan yang kedua melebihi dari segi pengharaman, maknanya haram, ya, menimbul serta berdosa orang yang melakukannya, ya. Berdasarkan kepada ini, maka sembahyang di bumi yang dirampas adalah batil dan puasa di hari raya adalah batil, ya. Jadi oleh kerana daripada segi persyariatan pun, ya, berdosa, dan begitu juga daripada segi pengharaman pun berdosa, maka kesimpulan yang diambil untuk jadikan panduan kepada kita, tidak boleh berpuasa pada hari raya, dan jangan kita sembahyang di tempat yang dirampas, ya. Maknanya tempat yang tidak sah kepada kita, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ya, sebagai kesimpulan secara mudahnya, ya,
Haram adalah perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya kita berpahala jika sekiranya kita tidak pernah melakukan perkara yang ditegah. Maknanya apabila kita dalam kehidupan kita tidak pernah melakukan perkara yang ditegah, maknanya kita akan beroleh pahala, ya. Dan sebaliknya bila kita melanggar, kita akan disesek oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan penentuan-penentuan perkara itu berdasarkan kepada apa yang disebut dalam Al-Quran, sama ada dari segi perkataannya ataupun dari segi sirahnya ataupun daripada segi prasakatanya, ya. Maknanya ayat-ayat itu mengandungi maksud-maksud tegahan dan maksud-maksud yang disuruh menjauhi dan sebagainya, ya. Di samping itu ada yang haram li zatihi, ada yang haram li ghairihi, ya. Mudah-mudahan kita akan sentiasa diberi taufik dan hidayah, ya, untuk memahami perkara yang haram, ya. Dan sebagai panduannya, apabila kita tidak tahu mengetahui mengenai sesuatu perkara itu haram atau halal, ya, maka meninggalkannya itu lebih aula, ya. Dan dalam masa yang sama kita cuba dapatkan daripada mereka yang arif tentang perkara ini. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, ya. Jangan kita main ikut logik saja, ya. Sebab kadang-kadang logiknya ada, ya, tetapi syariatnya berbeza, ya. Kerana kita ni adalah, ya, disebut sebagai beribadat, ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kepada syariat, ya. Maknanya garis panduannya, SOP-nya lah dalam kaedah kita beribadat mesti ada panduannya, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, sedikit sebanyak akan dapat kita mengetahui, ya, prinsip-prinsip, ya, sesuatu itu, ya, daripada segi perbuatan mukallaf, maknanya yang menjadi panduan kepada kita untuk kita amalkan, ya, sebagai seorang Islam, ya, mematuhi panduan-panduannya, ya. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan kalau umpamanya ada salah silap saya, kelemahan saya, ya, yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada soalan enggak? Boleh kuat sikit dah. Telinga dah tak apa-apa bagus lah. Haram. Sembayang? Tempat dirampas. Kan benda yang dirampas itu tidak halal. Secara mudahnya begitulah, ya. Maknanya yang bukan tanah kita. Pada prinsipnya hukum ini begitu. Tetapi tadi ada pandangan yang lebih melihatkan dari segi syariat, ya, sembahyangnya sah. Cuma perbuatan merampas itu haram. Tapi yang kedua, yang melihat kepada pengharaman, ya, maknanya sembahyang itu juga haram, ya. Dihukumkan haram sembahyangnya. Sebab sembahyang itu dikaitkan dengan syarat-syarat sembahyang, ya. Oleh sebab itu secara umum mengatakan bahawa macam dalam fiqh manhaji pun ada disebutkan, ya, sembahyang pakai duit curi apa hukumnya? Hukum hajinya sembahyang, ya. Haji menggunakan duit curi apa hukumnya? Hajinya sah kerana hajinya mengikut syarat rukun haji, tetapi perbuatan itu adalah haram, ya. Kita nak pisah-pisahkan antara perbuatan dengan amalan itu, ya, dirangkumkan akhirnya jangan mencuri untuk pergi haji, begitulah, ya. Sedangkan dari segi logiknya pun, kalau dia dah pergi haji ini, ya,
takkan dia mencuri lagi, ya, pada logiknya begitu, ya. Jadi sebab itu ulama ini berhujah daripada segi keadaan-keadaan itu. Jadi kawaid fikih ini menentukan, ya, pemikiran-pemikiran, ya, tentang daripada segi hukum, ya. Sebab itu ada perbezaan, ya. Ada yang melihat daripada segi pensyariatan, ya. Pensyariatan itu maknanya perintah sembahyang itu sendiri, ya. Ada yang melihat daripada segi pengharaman, maknanya merampas itu hukumnya haram, ya. Oleh kerana di sini ada dua pandangan, ya. Ada yang mengatakan sah, tetapi dia tetap berdosa sebab dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga cukup ketika itu aku qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.